Bagaimana penternak kita nak berjaya di Perlis, di Kedah, di Kelantan dan sebahagian negeri yang sempadan lah. Kalau mereka boleh dapat barang seluduk daripada luar negara, menyebabkan mereka tidak boleh jual harga mengikut pasaran di Malaysia. Mereka kena bersaing dengan bahan-bahan yang diseluduk ini. Sebab itu perkara menjaga sempadan dan sebagainya itu perlu dipertingkatkan oleh semua kementerian lah. Saya yakin ini juga menjadi tekanan yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Dalam bidang pertanian ini, kalau ada penyeludupan itu secara besar-besaran, ia terkesan kepada petani kita. Ia terkesan kepada penternak, ia terkesan kepada semualah keluaran pertanian negara kita. Kalau ini perkara yang menjadi pokok yang perlu kita tegaskan dari masa ke semasa. Begitu juga soal benih misalnya. Kalau ada masuk secara yang tidak diluluskan oleh Jabatan Pertanian, dia boleh membawa perkara yang tidak baik kepada perkembangan pertanian dalam jangka pendek dan jangka panjang. Setengah yang diseluduk itu mungkin dalam jangka pendeknya ianya hasilnya tinggi, tetapi tidak sesuai dengan cuaca dan tanah di sini yang tidak diluluskan oleh Jabatan Pertanian, maka dia boleh mengganggu ekosistemnya yang ada di Malaysia ini.